Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel aku. Sekarang aku mulakan main Minecraft. Jom main. Agaknya kau cadangkan kalau kau boleh. Please, betul aku nak main. Yang apa tu? Experimental voxel shape features tu. Enable to use the voxel shapes for sound, vanilla and custom box. Agaknya apa tu aku tak pasti. Jadi sekarang kita try main dulu. Kita play. Okay, tunggu. Aku rasa yang ni boleh urut cepat kot. Okay dah. Wah, so jelek. Oh, aku pun kat sini. Okay, sekejap. Kalau rumah matahari. Kita jalan tenang-tenang. Kau nampak tak? Dia tulis display tu. Kali kiri tu. Dah 1100 lah. Maksud aku main Minecraft ni 1100 lah. Main world ni 1100 lah. Okay, sekarang aku jalan. Tutup. Tak. Kasut aku ni kotor. Kena letak bawah ni. Sampai rumah aku boleh relax. Untuk rasanya untuk berada sikit. Tengah fikiran, tenangkan fikiran. Okey. Garuk dengan lagu. Puas. Tidur seketika. Soal tu rasa aku patut semayang. Okay. Assalamualaikum. Saya pun semayang. Keesokan harinya. Wah, lagu ni dah. Sekarang aku pergi ambil wuduk. Sekarang
kita duduk sini. Okay, dah siap. Sekarang juga di studio kita ada aku nak berbicara sedikit. Kau tahu kan, amal lagi kan. Kau perasan tak yang trend-trend yang sebut macam nombor tu lah, C7 tu kan. Saya tak tahu apa maksud dia juga. Setiap agama mungkin dalam kepercayaan dia orang cara dewa dia orang, tapi sebagai kita orang Islam, kita patut percaya je kepada Allah Ta'ala. Kita tidak akan sembah selainnya. La ilaha illallah kan, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kali kau baca Quran berapa hari ni? Yang cukupnya satu kali sehari pun dah cukup. Kalau siapa yang bukan Islam yang menonton channel ni, boleh skip je. Sebab Islam tengok ni. Okey, aku rasa sampai sini saja untuk video kita kali ni. Jadi bye bye. Assalamualaikum.